Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat bertemu di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Seperti sedia kala, sama-samalah kita berkongsi sama tentang maklumat ataupun sedikit sebanyak perkara yang ada di dalam kitab hadis 40. Jadi sama-sama kita mendapat manfaatnya dan semoga kita dapat mengamalkan apa yang kita pelajari insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam perbincangan hadis yang ke-35, iaitu tentang persaudaraan Islam dan hak Muslim kepada orang Muslim yang lain. Jadi ada perkara yang Nabi SAW pesan kepada kita, dan perkara itu dilarang ataupun larangan kita melakukan beberapa perkara kepada saudara se-Islam kita. Yang pertama iaitu kita tidak boleh ada hasad ataupun dengki kepada saudara kita. Hasad ataupun dengki tidak boleh. Dan juga kita tidak boleh menipu saudara kita. Tidak boleh menipu, tidak boleh membohong, dan seterusnya. Kita juga tidak boleh membelakangi saudara kita, membelakangi saudara kita ataupun membenci saudara kita. Tidak boleh hasad, tidak boleh membohong, tidak boleh membenci, dan juga tidak boleh membelakangi saudara kita. Itu adalah beberapa perkara yang telah pun kita bincangkan pada minggu lepas. Jadi saya ambil seterusnya sambungannya, iaitu Al-Muslim Akhul Muslim. Dan orang Islam adalah saudara kepada orang Islam yang lainnya. Orang Islam adalah saudara kepada orang Islam yang lainnya. Saudara terikat dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, bila saudara kita dalam kesusahan, kita juga merasakan keperitannya. Kita juga bersedih, mengasihinya. Jadi itulah beberapa perkara bila dikatakan sebagai Al-Muslim Akhul Muslim. Jadi kita juga kena kesiankan saudara kita yang sedang ada masalah, yang sedang sakit. Kita mendoakannya, kita membantunya. Jadi itulah berapa tanggungjawab kita kepada saudara-saudara kita. Bila saudara kita gembira, kita juga gembira. Bila saudara kita gembira, kita juga gembira. Dan bila saudara kita dalam kesedihan, kita memberikan semangat, motivasi. Kita support dia lah, support dia, tolong dia, supaya saudara kita itu merasakan ada yang membantunya, merasakan kewujudan support system tadi. Jadi ada beberapa kewajipan seorang Muslim terhadap saudaranya. Penulis mengatakan di sini, seseorang Muslim dituntut supaya bergaul dengan saudara se-Islamnya dengan cara yang mampu menyatukan hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aslihu baina akhawaykum." Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kerana itu, damaikanlah antara kedua saudaramu. Surah Al-Hujurat ayat 10. Jadi kalau dah dikatakan saudara, kebiasaannya saudara ni biasanya begitulah. Kalau kita kata adik-beradik, kita rapat. Kalau adik, abang kita ke, kakak kita ke, itu. Jadi saudara se-Islam ni seperti itu juga. Kita kena susah bersama, susah. Jadi penulis mengatakan di sini, dia dilarang daripada melakukan sesuatu yang menimbulkan perselisihan, meliarkan hati. Dilarang daripada melakukan sesuatu yang menimbulkan perselisihan, percanggahan dan meliarkan hati. Di antara faktor utama yang meliar dan menimbulkan perselisihan hati ialah 4 perkara, iaitu berlaku zalim. Jadi kita dilarang daripada berlaku zalim, meninggalkan teman, tidak menolongnya, tinggalkan.
orang dah dalam keadaan kesusahan, dia tinggalkan. Itu dia dilarang. Jadi seterusnya itu berbohong, menipu antara satu sama lain dan juga menghina antara satu sama lain. Jadi itu tidak dibolehkan, dilarang oleh agama. Yang pertama tadi apa? Berlaku zalim. Dilarang untuk berlaku zalim. Zalim ni luaslah. Maknanya zalim, kita menyakiti hati saudara tu, kita membuatkan dia sakit. Atas apa-apa alasan pun tidak boleh berlaku zalim kepada, khususnya kepada saudara kita. Saudara se-Islam tadi. Tidak boleh kita meninggalkan saudara kita bila dia dalam keadaan, kita kata bila keadaan betul inginkan bantuan, tapi kita tidak tolong, kita ignore dia. Kita tidak boleh, larangan di situ. Dan tidak juga boleh kita berbohong saudara kita. Berbohong ni banyaklah makna bohong. Bohong maknanya kita cakap untuk sedapkan hati je, tapi kita bohong sebenarnya. Jadi berbohong pun tidak dibolehkan. Apatah lagi menghina saudara kita. Menghina adalah larangan ini, kita perlu elakkan, mesti elakkan, untuk kita menjaga hubungan saudara se-Islam kita. Ya. Bahkan iman seseorang Muslim tidak akan sempurna sehingga dia, seorang Muslim itu, mengasihi untuk saudaranya apa yang dia kasih untuk dirinya sendiri. Jadi iman kita tidak dikategorikan sebagai iman yang sempurna selagi mana kita tidak mengasihi saudara kita sama seperti kita mengasihi. Nampak orang yang sedang susah, kita bantu. Orang yang sedang sedih dan sebagainya, kita bantu, kita tolong untuk memeriahkan harinya. Nampak orang yang perlukan support ke dan sebagainya, kita bantu, tak kira lah. Maksudnya bantuan itu bukan hanya sekadar bantuan keuangan, ada juga cara-cara bantuan yang lain. Ya, cara-cara bantuan yang lain supaya kita dapat membuatkan saudara kita itu keluar daripada permasalahannya. Itulah tanggungjawab kita kepada saudara kita. Jangan kita tak bantu terus. Saya tak mampu lah nak bantu, jadi saya tak tolong. Tak tolong langsung. Jadi tak boleh begitu. Maknanya kita kena bantu mana yang mampu. At least sikit pun jadi. Bantu saudara kita. Apa yang kita ada, kita bantu. Ya. Jangan kita terus buat bodoh je. Maksudnya kita terus ignore terus. Jangan begitulah. Kita kepada saudara se-Islam kita khususnya. Baiklah, itu sedikit perkongsian. InsyaAllah nanti selepas asar kita akan sambung perkongsian seterusnya tentang perkara-perkara yang kita perlu lakukan ataupun kita elakkan, ya, kepada saudara kita tadi, insya-Allah. Jadi ada beberapa perkara yang dilarang untuk kita lakukan kepada saudara se-Islam kita. Iaitu tadi, tidak boleh kita dengki, tidak boleh kita benci, tidak boleh kita membelakanginya, dan tidak juga boleh kita membohonginya, menghinanya, menzaliminya. Tidak boleh. Jadi perkara itu yang kita tahu, kita janganlah lakukan kepada saudara kita. Mungkin kalau dahulu kita pernah terbuat, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga meminta maaf kepada saudara kita yang pernah kita terlanjur. Jadi kita mohon maaf kepadanya. Jadi itulah perkara yang tidak boleh kita lakukan kepada saudara kita. Jadi di sini kita lihat biasanya kita lihat ada orang buat salah dengan kita, kita marah. Betul? Marah. Orang buat salah kat kita, mestilah kita marah, ya. Biasa je gitulah. Biasa kita marah. Tetapi marah itu tidak boleh berpanjangan. Kita juga dituntut menjadi seorang yang pemaaf, seorang pemaaf. Walaupun sakit itu masih lagi terkesan, tetapi kita digalakkan untuk memaafkan orang lain. Jadi kalau kita
buat salah, kita minta maaf. Kalau orang lain buat salah pada kita, kita maafkan. Walaupun ianya tak mudah dilupakan. Tetapi insya-Allah bila kita maafkan, di situ ada ganjarannya. Jadi kita pun, hati pun dah tak fikir-fikir lagi. Ya, maknanya kita dah maafkan orang tu, dah. Lupakan, itu mungkin makan masa. Tapi maafkan, insya-Allah kita boleh usahakan untuk memaafkan seseorang. Jadi di sini kita dilarang untuk buat beberapa perkara terhadap saudara kita. Dilarang untuk kita lakukan beberapa perkara. Jadi sesungguhnya di dalam kitab ini ditulis apa yang dimaksudkan dengan haram menzalimi saudaranya. Tidak boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri, agama, maruah dan hartanya tanpa mendapat keizinan daripada syarak. Ini kerana perkara tersebut adalah kezaliman dan memutuskan perhubungan yang diharamkan serta membatalkan ukhuwah Islamiyah. Kita telah membincangkan mengenai kezaliman ini secara terperinci dalam hadis Abu Zar yang hadisnya berbunyi demikian, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Haraman. Aku jadikannya haram di kalangan kamu. Maka janganlah kamu melakukan kezaliman. Jadi menzalimi antara satu sama lain, khususnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, adalah larangan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haram membiarkannya tanpa menghulurkan pertolongan. Nombor 2 adalah haram membiarkan saudara kita tanpa menghulurkan pertolongan. Biarkan begitu sahaja. Ada orang jalan, kadang-kadang kita nampak ada orang yang minta bantuan, minta sedekah ke apa dan sebagainya. Jadi ada beberapa perkara, ada beberapa kita bila nampak orang-orang begini, kita sama ada orang dia berikan terus. Tak ada banyak soalan. Ada orang dia tak berikan, tapi mungkin dia berikan daripada, mungkin dia akan doakan dan sebagainya. Tapi janganlah kita menghina pula. Ini asyik aku nampak dia minta je. Asyik aku nampak, jangan menghina. Itu tak membantu, dah tak bantu lepas tu menghina pula, merendahkan pula. Diam je, zip je, ya? Zip mulut. Ya, walaupun ada lah yang beberapa orang yang apa ni, dia kata ada apa sindiket ke apa nak minta sedekah, tapi sebenarnya dia tak, bukan kerja kita nak pergi selidik lagi dalam, nak kena tengok dia background, ikut dia sampai apa ni, kat rumah dia pergi mana, dia duduk kat mana. Itu dah sibuk pula cari kesilapan, ya. Biarkan itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya kerja ialah apa yang kita nampak depan mata kita, kita bantu. Kalau tak bantu, janganlah kita menghina ataupun mengata. Jangan sibuk. Dah nampak orang tu, dia bercakap pula pasal orang tu. Si dia cakap yang tak baik pula. Jangan kita buat begitu. Dah tak bantu, jangan mengata pula. Doakan yang terbaik buat saudara-saudara kita. Doakan yang terbaik buat mereka. Jadi di sini poin nombor 2 iaitu haram membiarkannya tanpa menghulurkan pertolongan. Membiarkan Muslim tanpa pertolongan adalah sangat tidak baik, ya, terutamanya ketika perlu dan terdesak. Kawan kita tu terdesak, dia dalam keadaan perlu, kita tak tolong. Pernah ada satu hamba Allah ni datang komplain, datang kat saya, beritahulah, cakap dia ada masalah sedemikian. Jadi bila kita dengarkan masalah dia, ada benda yang luar kemampuan kita. Kita tak mampu untuk tolong. Bukan kita tak nak tolong, tapi kita tak mampu untuk tolong. Ya? Jadi kalau kita tak mampu untuk tolong, adakah kita membiarkannya begitu saja? Taklah. Maknanya kita tak mampu tolong dia, tapi kita tahu ada orang yang boleh tolong dia. Kita tahu ada bantuan yang dia minta itu, kita tahu ada orang yang mampu untuk tolongnya. Jadi apa yang boleh kita tolong dia, kita kenalkan dia, kita refer dia pada orang lain, orang yang kita tahu yang boleh bantu dia. Jangan kita nampak kita tak boleh bantu, alah aku tak tahulah apa nak buat. Lepas tu buat bodoh. Ataupun lepas tu biarkan lepas tangan macam gitu je. Tak. Jadi itu
Maknanya kalau kita tak mampu untuk tolong banyak, at least kita tolong sedikit. Ya, tolong sedikit. Dan kita elakkan daripada mengata dia. Dalam surah Al-Anfal ayat 72, Allah SWT berfirman, din jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan. Jadi wajib kita memberikan pertolongan dalam urusan agama. Maksudnya tidak bercanggah dengan agama. Ya, kalau ada urusan-urusan yang bercanggah dengan agama, dia minta bantuan, tidak perlulah kita bantu. Jadi sini Abu Daud meriwayatkan dalam hadisnya yang bermaksud tidak ada seseorang Muslim yang membiarkan saudara Muslimnya ketika harga dirinya dicerobohi dan kehormatannya dicela. Melainkan Allah akan membiarkannya, tidak menolongnya ketika dia memerlukan pertolongan. Kita tahu ada golongan orang-orang Islam yang dianiaya. Ya, kita tahu mereka teraniaya sangat dahsyat, sangat dahsyat dizalimi. Adakah kita membantu mereka dengan keuangan ataupun kita turun padang membantu membeli hulurkan bantuan begitu? Ataupun kita berdoa untuk mereka, ataupun kita tak bantu terus, ataupun tak bantu lepas tu mengata. Jadi mana kita? Jadi kita ni menjadi hamba Allah, walaupun kita tak mampu nak bantu secara fizikal, apa yang kita boleh bantu? Mungkin kita boleh bantu doakan, kita boleh bantu daripada memberikan bantuan jarak jauh dan sebagainya. Itulah yang boleh kita boleh, sekurangnya kita boleh spread the news lah. Spread the kita kata spread awareness lah, ya. Kita beritahu mana yang facts dan sebagainya, supaya orang lain juga bila dengar perkara itu, mereka juga dapat membantu menghulurkan bantuan. Jadi kita tidak boleh membiarkan begitu sahaja saudara-saudara kita yang dalam keadaan harga dirinya dicerobohi dan kehormatannya dicela. Janganlah kita biarkan begitu sahaja. Kita tolonglah semampu mana yang kita boleh. Tolonglah semampu mana yang kita boleh untuk menghentikan kezaliman tersebut dan untuk kita membantu saudara kita supaya mereka terselamatlah daripada segala bentuk permasalahan, insya-Allah. Jadi saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, membantu juga ada banyak, banyak. Sebenarnya kita ada banyak peluang untuk membantu orang lain. Membantu bersedekah juga membantu. Membantu. Kita nampak dekat masjid-masjid ada tabung. Jadi kalau kita ada kelebihan, bantulah. Bantu. Kita nampak orang-orang di jalanan, mungkin gelandangan ke dan sebagainya, terbiar begitu. Apa yang kita boleh tolong, tolong. Tolong mereka dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita bantu itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan bantuan kita itu mungkin menjadi asbab kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita membantu antara satu sama lain, sayang menyayangi antara satu sama lain. Khususnya saudara saudara seislam kita, khususnya saudara seislam kita, bantu dengan ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kita mudah-mudahan Allah SWT terimalah apa yang kita lakukan. Lebih-lebih lagi kalau yang meminta bantuan itu adalah keluarga kita. Keluarga kita pun, kadang-kadang kita tahu ada keluarga kita yang tidak begitu senang. Jadi kalau kita boleh bantu, dipersilakan. Persilakan. Kalau kita ada tahulah saudara kita, adik-beradik kita, ibu bapa kita yang memerlukan bantuan, kita cari jalan untuk membantunya. Apa-apa jalan yang baiklah, maksudnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi kita cari jalan untuk kita membantu menyelesaikan
masalahnya. Mudah-mudahan dengan kita lakukan demikian, Allah akan permudahkan urusan kita insya-Allah. Jadi seterusnya, haram kita berbohong. Berbohong. Di antara hak Muslim ke atas saudaranya ialah berkata benar ketika berbicara dengannya. Berkata benar ketika berbicara. Ada kata, ada orang dia suka gurau, tapi gurau pun tidak boleh kita ada gurauan yang menampakkan kita membohong lah. Gurau pun ada dia punya batasan lah. Jadi berkata benar kepada saudara kita. Tapi adalah ada beberapa perkara. Maksudnya bila kita kata benar tu, maknanya kalau dengan saudara kita, kita bercakap, kita kena cakap semuanya benda-benda yang betul lah. Benda-benda yang betul. Bukan kita, bukan ada niat untuk kita memang betul-betul nak membohongnya. Orang tanya, jom kita solat. Mana dia kata dia bohong. Dia kata, oh sorry lah aku tak boleh solat. Kenapa tak solat? Terus tadi aku dah solat. Jadi gitu pula bohong. Jadi tak begitulah kita jangan membohong. Elakkan daripada kita bercakap perkara yang tidak benar. Jadi itulah kita punya hak ke atas saudara kita. Kita berkata benar dengan mereka. Elakkan daripada membohong. Hari ini kita bohong, esok bohong, dia lama-lama orang tak percaya pada kita. Jadi berkata yang benar itu adalah lebih baik. Seperti Nabi SAW. Nabi SAW dikenali sebagai As-Siddiq. Orang yang berkata benar lah. Selalu berkata benar. Al-Amin, yang amanah. Jadi itulah Nabi SAW tak pernah berkata bohong. Jadi orang semua percaya pada Nabi SAW. Orang-orang yang beriman khususnya mereka percaya kepada Nabi SAW. Kerana Nabi tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong. Kalau dahulu kita pernah lah berbohong, kita minta ampun lah, minta bertaubat lah kepada Allah, minta ampun, minta maaf kepada saudara kita yang telah pun kita bohong. Jadi kita menyesali perkara itu dan tak ulang lagi perkara tersebut. Di sini antara perkara yang mencacatkan konsep amanah dalam Islam ialah dia memberitahu perkara yang bercanggah dengan realiti sebenar atau berbicara kepadanya dengan sesuatu yang bersalahan dengan kebenaran, terutamanya apabila orang yang diberitahunya mempercayai cakapnya. Dia cakap macam convincing gitu. Dia cakap bukan main lagi. Dia tak nak cakap siapa lah, tapi memang ada begitulah. Dia cakap orang percaya. Tapi realiti dia buat lain. Esok lusa dia buat lain. Dia cakap hari ni lain. Tapi bila dia dah berjaya, dia buat benda lain. Jadi perkara itu tidak dibolehkan. Membuat orang percaya kepadanya, rupa-rupanya dia scammer. Scammer ni dia convince orang bukan main lagi. Sekarang ni Masya Allah lagi bagus. Dia cakap bukan main, kita pun percaya. Tengok video kan, oh betul ke dia cakap ni, oh nampak betul. Tapi rupanya dia edit. Kita nampak dia email kita, kita baca bukan main lagi. Ataupun kita lihat dapat SMS ke, dapat WhatsApp ke apa, oh kau akan dapat begini kalau kau buat begitu. Sekali rupanya dia scammer, dia tipu gitu. Lebih lagi scammer tu orang kita. Dia call kita. Ada awak punya parcel macam gini-gini. Dia call. Kalau awak nak dapatkan ni, awak kena buat ni begini-begini. Sekali rupanya dia scammer. Dia bohong kita. Ada pernah saya ada kenalan dia ditipu. Macam mana dia boleh termakan dengan tipu daya scammer ni? Sebab scammer ni dia cakap beli satu handphone boleh dapat 2. Buy one get 2. Siapa tak nak Jadi kawan ni pun dengar pun Masya Allah betul. Sekali cakap betul ke? Dia cakap kawan ni first dia macam skeptical lah kan. Skeptical. Sekali dia kata betul. Dia sebut nama lagi. Wallahi Allah. Dia pakai nama Allah lagi.
Jadi kawan ni baik dia tak percaya bila dia dah pakai nama Allah begitu. Tapi in English lah dia punya conversation. Si kawan ni percayalah. Kan? Dia dah pakai nama Allah, dia dah sumpah dengan nama agama semua. Kau Islam, aku pun Islam. Kita esok lusa, handphone tak datang. Duit dah kasih, dah transfer. Esok lusa duit tak datang, handphone tak ada. Macam gitu je. Kan? Sebab apa? Dia terpedaya lah dengan kata-kata CD tu tadi. Dia pakai nama Allah, dia pakai nama apa semua, pakai ayat Quran lah, pakai apa semua. Rupanya dia kena tipu, kena tipu. Jadi dia datang balik macam mana ni aku punya 600 dah hilang macam gitu je. Dah berhenti, jangan kasih. Cakap jangan kasih lagi. Lepas dia mesej lagi, dia kata shipment dah dekat sampai, tapi kau kena bayar lagi berapa ratus. Tapi cakap janganlah, stop lah, berhenti. Dia berhentilah, dia tak teruskan dengan pembelian tersebut. Adalah macam lah ya. Jadi itu membohong, tu terang membohong. Pakai nama Allah, pakai nama agama, pakai nama apa, tapi terang dia scam orang. Ya, dia scam orang. Jadi itu ataupun dia menipu orang lah, dia membohong orang. Jadi perkara itu tidak boleh kita lakukan. Ya, tidak boleh kita menipu saudara kita khususnya. Ya, saudara kita janganlah kita menipu saudara se-Islam kita. Dan seterusnya iaitu haram menghinanya. Haram kita menghina saudara kita. Walau macam mana sekalipun kita tidak ada hak untuk menghina orang. Menghina dia. Nampak dia begini, kita memperkecilkan dia. Memperkecilkan dia, memandang rendah pada saudara kita, menghina dia, itu diharamkan. Bahkan memuliakannya, memuliakan, mengangkat kedudukannya dan memberi tanggungjawab kepadanya, itu yang lebih baik. Memuliakan saudara kita, itulah yang sepatutnya kita lakukan. Oleh itu, menghinanya adalah suatu pelampauan terhadap batas rububiyah. Dan ini merupakan satu dosa yang besar. Jadi kita tahu bahawa di situ kalau kita menghina saudara, melampaui batas rububiyah. Dan ini merupakan satu dosa yang sangat besar, menghina saudara kita. Biasa menghina saudara ni, ini pandang rendah ataupun memperkecilkan saudara kita lah. Kita dah sampai satu tahap yang tinggi ataupun satu kehidupan yang lebih baik, kita tengok saudara kita tu masih lagi begitu stagnan dan sebagainya, dan kita menghina dia, kita merendahkan dia, memberitahu orang lain, tahu sini tu dia macam ni, kan, kita menghina, kita merendahkan dia. Itu dilarang oleh agama. Janganlah kita sekali menghina orang lain, ya. Jangan sekali kita menghina orang lain walaupun dia tidak bersefahaman dengan kita. Dia orang Islam, walaupun dia tidak bersefahaman dengan kita, kita bukan geng lah, ya, kata kita bukan sependapat dengan kita, kita tidak ada hak untuk menghina saudara kita. Cakap dia begitu, cakap dia begini, kita labelkan dia label-label yang tidak baik. Jadi itu adalah perkara yang salah dalam agama. Elakkan daripada menghina saudara kita. Jadi Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud seseorang itu sudah dianggap melakukan kejahatan apabila dia menghina saudara se-Islamnya. Menghina saudara se-Islamnya. Elakkanlah, sama-sama kita cuba elakkan daripada kita melakukan perkara yang demikian tadi, supaya kita menjadi hamba Allah yang baik. Dan kita menghina, berbohong, buat perkara-perkara negatif ini tidak mendapatkan apa-apa manfaat sekalipun. Malah dia merugikan kita. Dia menambahkan lagi dosa. Jadi kita harus menjadi orang Islam yang baik, membersihkan hati kita, memperbaiki kita punya diri. Mudah-mudahan kita sama mendapatkan pahala terus. Jadi kita elakkan daripada buat perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Perkara-perkara yang haram tadi. Ini kita cakap hablun minan nas, ya, hablun minallah, hablun minan nas. Kita punya hubungan dengan manusia, terutama dengan saudara se-Islam kita. Apa yang perlukan kita lakukan yang terbaik.
Mana yang kita mampu lakukan, kita lakukan. Jangan kita terus membiarkan begitu sahaja. Saudara-saudara kita yang sedang ditimpa kesusahan, yang sedang melalui berbagai permasalahan, kita bantu dia. Bantu dia. Bantu mereka semampu kita. Bantu mereka semampu kita. Macam kita lihat kalau anak kita ataupun bapa kita, kalau kita punya siapa kakak ke abang, keluarga kita sakit ke susah, kita rasa nak tolong mereka. Buatlah sama juga begitu. Nampak saudara kita susah ke apa, kita usahakan untuk membantu dia. Usahakan untuk membantu dia. Jangan kita biarkan begitu saja. Jadi sama-sama kita memperbaiki diri kita. Kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Jadi hamba Allah yang sentiasa mengejarkan kebaikan. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT terima segala amalan kita. Kita mengikhlaskan dengan hati yang ikhlas. Kita mengikhlaskan amalan-amalan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita lakukan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya insya-Allah taala. Baiklah tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja untuk hari ini. Kita akan teruskan hadis seterusnya insya-Allah pada hari Rabu nanti. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kita dapat amalkan dengan seikhlasnya, dan mudah-mudahan Allah SWT permudahkan segala urusan kita dalam melakukan ibadah kepadanya, dan juga kita mohon semoga Allah SWT membantu kita dalam setiap perkara yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita, memudahkan kita untuk mempraktikkan, mengamalkan apa yang kita belajar dalam membantu orang lain. Bantu orang lain, dan juga Allah SWT permudahkan kita untuk memperbaiki kesilapan kita, memperbaiki diri kita menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada hari ini ataupun daripada sebelumnya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sahaja untuk hari ini. Yang baik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang adalah daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa ataupun terlanjur kata-kata. Saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.